Tuan-tuan, mati syahid tidak merasakan kesakitan mati. Hanya mati syahid. Mereka yang hafiz Quran, kalau mati rasa sakit mati. Mereka yang di kalangan aulia, kalau mati rasa sakit mati. Para nabi kalau mati rasa sakit mati, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satu bulan yang tidak merasakan sakit mati syuhada fi sabilillah, mereka yang mati ketika keluar perang fi sabilillah. Bukan mati bergaduh sesama Islam, mati berjihad fi sabilillah. Masuk perang, mati syahid, tidak merasakan kematian, tidak merasakan azab kubur, dan tidak masuk bahkan ke alam kubur. Orang yang mati syahid tidak masuk ke alam kubur, tidak masuk ke alam barzakh. Orang yang mati syahid sudahlah tidak rasa sakit mati, sudahlah tidak dikenakan azab kubur, tidak duduk di alam barzakh, terus dibawa ke dalam syurga, tetapi bukan dengan rupa manusia, tetapi belum boleh tengok, belum boleh makan makanan syurga, belum boleh naik kenderaan syurga, belum boleh pakai pakaian syurga, belum boleh pegang bidadari syurga. Semua yang mati syahid, rohnya dibawa ke syurga, diletakkan di dalam badan seekor burung, satu roh satu burung, dan kemudian burung itu bermula daripada malam ataupun hari dia mati syahid sampai kiamat akan bersiar-siar ke dalam syurga, akan terbang ke mana sahaja dia nak tengok sudut syurga Allah yang cantik. Awal dia masuk syurga, tapi nikmat syurga belum, dia dah pergi ke sana, dia dah pergi ke sini di dalam syurga. Ini kehebatan orang yang mati syahid. Yang laki-laki, yang wanita, kesemuanya niat untuk mati syahid. Kerana kelebihan orang yang mati syahid, dia boleh pilih 70 ahli keluarganya untuk dibawa masuk ke dalam syurga, dengan syarat ahli keluarganya adalah mereka yang masih menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang mati syahid dia boleh pilih ahli keluarganya. Dia nak panggil ayah dia, dia panggil ibu dia, dia panggil abang dia, dia panggil kakak dia, dia panggil adik dia, jom kita masuk syurga. Sebab saya mati syahid dulu berperang bersama-sama dengan Al-Imamul Mahdi. Saya tu bukan saya, maksudnya orang tu. Maka dia pilih ahli keluarga dia, insya-Allah. Wallahu alam, tapi doakan insya-Allah.